Kau tahu tak almari yang biasa ada dekat homestay? Pintu tu lah bergegar-gegar. POV daripada adik aku dua orang ni, nama dia orang dipanggil. Alah, masa tu ada satu tangan yang gengkam dia punya tangan macam ni, yang kuku dia panjang gila. Selamat datang ke YouTube YB Channel. Untuk korang yang dah biasa lah tengok YouTube Katie ni kan, mungkin rasa macam lamanya Katie tak update video-video baru. Yes, pada korang yang biasa sangat tengok konten Katie, mostly Katie punya konten more tu kepada vlog-vlog mancing. But today, no, Katie akan cerita dekat korang kisah seram. Untuk korang yang baru saja tengok video Katie ni, jangan lupa subscribe dan tekan notification. Korang pun boleh juga komen apa saja pendapat korang dan Katie akan baca satu persatu. Katie akan share dengan korang ni adalah cerita kisah sebenar yang berlaku dekat dalam family Katie. Untuk cerita ni, Katie tak pernah cerita dekat mana-mana pun sebelum ni. Hanya Katie dengan family Katie saja. Tapi aku ada pergi satu podcast ni dan aku jadikan podcast tersebut adalah podcast pertama yang aku share cerita real life yang berlaku dalam hidup aku ni. Aku akan share juga cerita yang sama dekat konten aku sendiri. Cerita dia macam ni. Satu hari tu aku dengan family aku ni, kita orang kat KL, so nak bertolak ke Kelantan. Sebab kat Kelantan tu adalah majlis perkahwinan abang aku masa tu. Kat sana abang aku ni carilah homestay yang untuk kita orang stay kat sana. Kita orang pun macam, okey, kau carilah dulu. Cari. Abang aku pun jumpalah satu homestay ni. Sebab dia cakap permulaan dia tu memang agak susah lah sebab banyak homestay yang full. Lepas je abang aku jumpa homestay ni, aku dengan family aku dekat sini, mak aku, kawan aku, kakak aku, adik aku dua orang dan kawan kakak aku. So kita orang lebih kurang 7 orang macam tu lah bergerak daripada KL pergi ke Kelantan. Dekat Kelantan tu lebih kurang nak senja lah masa tu. So kita orang terus menuju pergi ke homestay tersebut. Orang kena faham, nak masuk dekat homestay, bila kita dah pergi ke luar negeri lain, diorang punya jalan tu tak macam KL, banyak sangat highway apa benda semua. Rumah homestay tu dekat sebelah kanan. Jadi kita orang nak masuk ke kanan. Masuk ke kanan, kita orang akan jumpa satu lorong. Kalau korang balik kampung, korang biasalah nampak lorong tu. So lorong tu akan jumpa rumah pertama. Lepas tu rumah kedua tu adalah rumah homestay kita orang. So lorong tu masih lagi panjang ke belakang dan adalah rumah-rumah penduduk dekat situ. Kita orang pun teruslah parking dekat depan rumah tu, punggah-punggah barang, nak bawa masuk lah. Aku cakap, oh kunci ada dekat depan pintu tu. Mak aku pun ambil. Dan mak aku ambil, aku nampak mak aku macam tengah tengok-tengok lah dekat kawasan rumah tu. Tak masuk lagi ni. Tiba-tiba je aku dengar suara mak aku cakap, siapa-siapa buka lah pintu ni. Dan aku pun macam, okey, tak ada apalah, tak terfikir apa pun masa tu. Jadi aku dengan kakak aku ni, biasalah kadang-kadang kita orang bergurau kan. So bila kita orang bergurau, biasa kadang ada cubit-menyubit macam tu. So kakak aku ni keep cubit-cubit aku macam tu. Tapi kita orang sampai tinggalkanlah barang dekat tepi. And then kita orang pun pergilah buka pintu. Aku pun ambil kunci dekat mak aku pergi buka pintu dan terus masuk. Sambil dengan keadaan yang orang kata apa, tengah bermain-main tu, orang kata apa, tak ada salam apa benda semua, biasa perangai macam tu jangan buat. Alright, so kita orang pun masuk berkejar-kejaran dalam rumah ni. Yang lain pun semua masuk lah, bawa sikit-sikit barang. Dan mak aku ni masih lagi tak masuk. So aku pun dah macam marah dengan kakak aku, dah aku dah tak nak main apa benda semua. Aku pun pergi dekat mak aku. Aku tanya mak aku, mak kenapa tak masuk lagi? Buat apa dekat luar tu? Tengok apa? Mak aku macam pandang straight je ke dalam rumah tu. Sebab okey, pintu masuk, kau akan straight, perjalanan dia akan straight sampai ke dapur. Daripada pintu utama tu, kau akan nampak, kau pandang tu straight sampai dapur. Itu mak aku tengok. Tapi aku tak adalah nak fikir apa masa tu kan. Mak aku pun okey, bagi salam, masuk. Kita orang pun keluar semula nak angkat barang apa benda semua. Tapi tak adalah habiskan pun angkat barang sebab kita orang pun masing-masing dah letih. Daripada KL ke Kelantan berapa jam pula kan. Pelan rumah dalam tu adalah pintu, kau jalan sikit ruang tamu. So bilik utama dengan bilik kedua, dia masuk ke lorong sikit dan dia bertentangan. So bilik pertama kat sini, bilik kedua kat sini. So dia bertentangan. Dan kawasan tu adalah kawasan luar tu adalah kawasan ruang tamu. Kau jalan sikit, kau akan jumpa dapur. Lebih kurang besar ruang tamu juga. Dan ada lagi satu lorong bilik untuk satu bilik sahaja. And then
keluar sikit daripada lorong tu, kau ke belakang sikit, kau akan jumpa tandas. Dia lebih kurang samalah dengan dapur. So maksudnya dapur tu menuju ke tandas macam tu. So dekat dapur ada satu meja makan, lebih kurang 6 kursi. Lepas tu ada sliding door dan ada tabletop macam tu. Okay. So yang dekat ruang tamu ada TV, ada tempat letak TV dan ada satu sahaja Yasin dekat bawah TV tu. Okay, masa ni kita orang tak usik apa-apa lagi. Masing-masing pergi cari bilik dan nak rehat. Bilik pertama tu, mak aku, kawan dia dengan adik aku yang bongsu. Okay, 3 orang dekat dalam bilik tu. Bilik yang kedua tu adalah bilik aku, kakak aku, arwah adik aku dan kawan kakak aku. So perempuan semua ada dekat sana. Okay, dan bilik yang belakang tu bilik member aku lelaki dengan adik aku yang lelaki lagi seorang. Okay, so 2 orang dekat situ. Ruang tamu ni kosong. Bila aku masuk bilik nombor 2 tu, bilik pertama tu 2 orang macam tengah kemar-kemar apalah kan. So aku masuk. Bila aku masuk, ada satu katil. Katil tu dia bersandar ke dinding macam tu. Aku ni pun masuk lah, bawa lah beg apa yang patut aku benda semua. Lepas tu mata kasar aku ni macam nampak ada coklat tau dekat bawah katil. So aku macam tengok, aku tunduk dan aku tengok. Aku cakap apa ada banyak pula coklat bar dekat sini kan. Kau bayangkan coklat bar yang panjang macam ni tu, dia potong satu bar. Okay, dia letak dekat bawah katil tu. Dia ibarat macam susun macam tu lah kan. So aku ni curious, aku pun pergilah tengok. Aku cuba nak capai satu sebenarnya. Macam nak capai je, tak terfikir pun nak makan sebab aku rasa macam kotor apa kan. So aku cuba nak sampai satu, tapi mak aku dah capai kaki aku dulu. So mak aku dah tarik kaki aku, bawa keluar. Mak aku cakap, jangan usik apa-apa yang kau nampak. Mak aku tarik dan mak aku cakap macam tu. So aku pun macam, oh apa, ada coklat tadi mak cakap. Ya, tapi itu bukan coklat. So bila aku jenguk balik, rupa-rupanya memang tak ada coklat guys dekat situ. Tak ada coklat guys. Memang tak ada coklat. So aku pun macam tertanya-tanya sebenarnya, apa yang aku nampak tadi. Tapi yelah, kau dalam keadaan yang penat, kau tak terfikir pun. Kalau kau nak fikir seram masa tu pun bukan masa tu, sebab kau dah penat dan kau nak tidur. So lepas daripada apa yang mak aku bagi tahu tu, aku ni pun tidur lah. Okay, tak nak fikirlah, aku pun tidur. Aku dah tak tahu apa yang terjadi dekat luar tu. Mak aku kat mana, kakak aku kat mana. Mak aku just last jumpa mak aku yang mak aku cakap jangan usik apa-apa. Aku pun okay, naik atas katil. Aku pun tidur macam biasa. Lebih kurang sejam lebih macam tu lah kan. Sebelum nak senja tu, aku pun bangun. Bila aku bangun, aku keluar daripada bilik nombor 2 tu, aku tengok semua family aku dah duduk dekat ruang tamu berkumpul. Aku jadi macam pelik lah, kenapa korang semua berkumpul dekat sini? Dan mak aku cakap, cuba kau pergi ambil tahu dekat dalam bilik je. Ambil tahu dekat dalam bilik yang pertama tu. Aku tak tanyalah kenapa. Aku pergilah ambil. Aku ambil dan aku keluar. Aku bagi mak aku. Lepas tu aku cakap mak aku, kenapa korang ni? Tu mak aku cakap, tak ada apa-apa. So maksudnya diorang tak nak bercerita dengan aku lah. Kita orang pun bangun nak kemas-kemas sebab kita orang dah lapar, nak pergi cek makan apa benda semua, sebab waktu tu pun dah nak malam. Tiba-tiba Kak Anim tu panggil aku. Dia cakap, tadi masa kau tidur, Kak Anim dengan Daniel tengah kemas-kemas baju. So, kita orang ada dengar bunyi almari. Bunyi almari tu, bunyi dia macam ni. Kau tahu tak almari yang biasa ada dekat homestay? Almari yang boleh buka 2 macam tu. Pintu tu lah bergegar-gegar macam tu. Tapi tak terbuka lagi. Kak Anim dengan adik aku ni terdengar. Diorang ni takut lah. Apa lagi lari, bergegas lah, berlanggar-langgar, berlaga-laga keluar daripada bilik pertama tu. Diorang pun cerita lah dekat mak aku. Masa tu aku tengah tidur. Mak aku pun tak tahu buat apa. Itulah yang aku bangun, aku nampak diorang berkumpul tu. Barulah aku tahu, oh itulah kejadian dia. Aku fikir macam tu. Okay, tak apalah, kita orang pun tak nak fikir sangat sebab yalah kita orang pun baru masuk rumah. Lepas tu nak fikir yang bukan-bukan pun macam malas lah kan, sebab kita nak duduk nak rehat je. So malam tu kita orang pun pergi cari makan apa benda semua settle. And then esok tu majlis abang aku. So majlis abang aku masa tu, kita orang semua keluar lah pergi majlis macam biasa. And then lepas settle majlis ni, aku kakak aku ni, kita orang stay dekat majlis tu. Settle majlis tu, abang aku yang sulung ni
Dia hantar kawan kakak aku, adik aku 2 orang, dengan kawan aku yang lelaki tu seorang. So 4 orang dia hantar balik rumah. So mak aku, Kak Anim, dengan adik aku yang bongsu ni, dia orang 3 orang ikut abang aku yang seorang lagi ni pergi macam cari barang ke apa ke, tak sure lah masa, sebab aku tak berapa ingat sangat. Aku dengan kakak aku ni dekat majlis tu, kita orang tengah borak-borak lah, borak-borak dengan orang apa benda semua kan. Tiba-tiba dapat call. Dia cakap apa? Korang balik sekarang, tak kisahlah korang dah buat apa, korang balik sekarang, rumah ni dah tak boleh nak duduk dah. Call tu adalah call daripada kawan kakak aku yang ada dekat rumah tu. Lepas daripada kejadian tu, aku dengan kakak aku ni pun bergegas lah balik ke homestay tersebut. Masa kita orang sampai tu, kita orang tengok 3 orang dah kat luar. Member aku seorang lagi ni dekat dalam, tak keluar-keluar lagi. Tapi diorang macam menggelupur nak cerita, ni. Bila nampak kita orang tu, dia dah cerita, ni apa semua. Aku pun cakap slow-slow, satu-satu, cerita satu-satu. Okay, so POV daripada adik aku 2 orang ni, Arwah Alia dengan adik aku seorang lagi, Ashraf ni. Diorang ni tengah bersiap dalam bilik mak aku yang pertama. Tiba-tiba dia dengar nama diorang dipanggil. Dia macam Ashraf, Alia, macam tu. So diorang ni terkejut lah. Takkanlah kau nak pergi tengok lagi siapa yang manggil. Confirm diorang lari keluar. Sampai diorang panggil Kak Ju tu. Diorang panggil Kak Ju, keluar Kak Ju. So Kak Ju ni pula daripada bilik keluar nak ke ruang tamu, nak keluar daripada pintu utama tu, rambut dia ni semua guys, semua ni tertarik dan terjatuh. So diorang ni jadi macam sangatlah takut. Diorang bertiga pun tunggulah dekat luar, duduk dekat luar. Kawan aku lelaki yang seorang lagi ni, nama dia Hanafi, dia dekat bilik belakang. So bila dekat bilik belakang, diorang ni tengah kecoh-kecoh ni. Mungkin masa tu lah yang Kak Ju tu call kita orang. Tiba-tiba Hanafi ni daripada bilik belakang, dia jalan dan dia tengok ruang tamu tu. Dia tengok atap rumah tu. Aku tak tahu dia cari apa, tapi dia keluar dan dia masuk balik. Lepas tu dia keluar balik lah, lebih kurang macam tu. Dia dengar, dia kata dia dengar ada orang panggil minta tolong. Dia mungkin ingat tu adik-adik aku. Jadi dia pun keluar. Tapi yang dia nampak macam pandangan dia dekat atas atap tu. Okay, aku tak tahu macam mana rupa jin ifrit. Tapi apa yang aku tengok daripada Google, macam tu lah dia. Itulah yang digambarkan oleh Hanafi kepada kita orang. Macam tu lah rupa yang dia nampak merangkak dekat atas atap tu. Tu siang tau. Siang So kita orang pun macam terkedu sekejap. Dan kita orang cakap, okay tak apalah, kita nak lari pun tak boleh, masuk je. Kita orang masuk semula rumah tu, baca apa yang patut, dan keadaan pun macam agak tenang sikit lah. Lepas tu mak aku, kawan mak aku dengan adik aku seorang ni pun balik, pun cerita lah apa-apa yang patut. Pun berkumpul, tidur dekat depan ruang tamu tu. Kita orang tidur dekat ruang tamu tu. Mak aku cakap hari ni semua tidur berkumpul kat ruang tamu. So kita orang tak tidur dekat bilik masing-masing masa tu. Semua orang tidur kat ruang tamu. Okay, susunan tidur dekat ruang tamu tu, pintu utama, aku, mak aku, adik-adik aku, kakak aku. Kakak aku dengan kawan kakak aku ni, dia macam ke arah dapur sikit lah macam tu. Okay, kawan aku yang Hanafi ni, dia masuk bilik. Dia masuk bilik aku yang nombor 2 tu. So dia masuk bilik, aku ingat dia nak ambil barang. Tapi aku nampak dia tidur dekat bilik tu. Okay, aku pun fikir, okay, mungkin dia tak selesa nak tidur dengan kita orang, dia nak tidur kat dalam bilik tu. Aku pun macam, okay lah, tak apalah kan. Tapi aku nampak muka dia pandang aku. Dia ibarat macam minta tolong, tapi tak nampak macam orang minta tolong. Tapi yang pastinya aku nampak dia jenguk aku. Itu sahaja. Okay, and then malam tu pula, mak aku ni tengah nak solat. Bila mak aku duduk tengah-tengah tu, dia solat, tiba-tiba aku yang tengah baring main handphone ni, aku dengar suara mak aku, dia kata apa? Kau lepaskan tangan aku ni. Sintu, aku tak kacau kau yang kacau aku. Sintu. Aku pun tengok dekat mak aku, kenapa ni? Kenapa mak aku tengok, kenapa mak aku cakap macam ni kan? Rupa-rupanya dia tengah nak angkat tahiyat akhir ke tahiyat awal, aku tak sure. Okay, dia kata masa tu ada satu tangan yang genggam dia punya tangan macam ni, dan kuku dia panjang gila masa tu. Okay, lepas tu mak kata lepas dia lepaskan tu, mak aku ni tak jadi sembahyang, betul tak? Dia jadi macam dia mengganggu dekat situ. So mak aku ni pun macam mengucap lah apa benda semua kan. Okay, kita orang pun dah macam seram lah kan. Okay, tak apa, mak cakap tak ada apa, tidur je macam tu. Okay, aku pun baring.
Tiba aku dengar lagi mak aku cakap, Kau jangan ganggu anak aku. Kau jangan ganggu anak aku. aku jadi macam, bila aku tengok, rupanya aku nampak kakak aku, dia yang dah tidur dekat area dapur tu. Bukan tidur kat area dapur, dia orang kata apa, separuh lah badan dia ke dapur tu. Kan ada, aku cakap ada sliding door tu kan. So sliding door tu, kakak aku ni, dia baring dah tertarik dah badan dia nak bawa keluar ke sliding door. Kalau kakak aku seorang tak apa, ini dia bawa lagi seorang kawan kakak aku yang Kak Ju aku cerita tu. So dua-dua ni dah tertarik nak ke sliding door. Dah nak sliding door, Mat. Benda tu aku nampak. Lepas tu bila mak aku jerit macam tu, kakak aku dia jadi terbangun terus bersila. Lepas tu dia tanya, kenapa mak? Semua sini semua, korang ni semua dah nak bawa, dah tarik lah benda semua. Aku cakap macam tu. Memang agak, kalau korang ada dekat dalam situasi kita orang, benda tu memang agak-agak crucial. Tapi tak memekak lah. Dah lepas dah jadi keadaan macam tu, aku pula dengar orang bagi salam kat pintu. Sebab aku dengan pintu tak jauh pun, aku boleh capai je buka pintu tu. Ma, buka pintu ni ma. Dia cakap macam tu. So aku pun macam okey, aku nak buka lah sebab aku dengar suara abang aku yang kahwin tu. Tapi mak aku cakap, Jangan buka, itu bukan dia. mak aku pun capai handphone, call. Tanya Kau kat mana pun ni semua bersikap on the way. on the way. Jadi siapa yang kat luar tu tadi? Lepas daripada mak aku call abang aku tu, pintu tu terus gedekan macam tu. Macam kena tendang. Dia jadi macam tak puas hati. Lepas tu hilang. Mak aku cakap kalau aku buka tadi tu mungkin sesuatu akan berlaku lah. Kita tak tahu kan. Jadi aku pun macam, okay, selamat lah pun benda semua. Pada tu abang aku datang. Abang aku datang ni bawa makanan. Kiranya ada tambahan-tambahan makanan masa majlis dia tu kan. Tahu pun cerita. So kita orang nak tanya malam tu, tapi macam keadaan macam tak izinkan apa semua kan. Abang aku pun balik lah dengan wife dia. Dah subuh macam tu lah. So semua orang macam mungkin sempat lah tidur masing-masing apa semua. So lepas je subuh tu, Hanafi yang daripada bilik aku nombor 2 tadi tu, dia keluar. Dia cakap dia cuba minta tolong dekat aku. Aku cakap minta tolong apa? Dia kata dia baru je baring, dia dah kena himpap. So aku cakap aku memang tak tahu sebab aku tak nampak pun mimik muka kau kena himpap. Dia cakap ya memang takkan nampak, tapi dia dah rasa tak ada nafas dah masa tu. Okay. So lepas daripada tu dah pagi, kita orang pun macam okey dah macam sesama sendiri bertanya-tanya apa semua. Kita orang pun cubalah untuk tenang. Kita orang pun kira macam memang dah nak balik lah masa tu. Okay. And then ada satu benda yang lagi pelik. Aku dengan Hanafi tu, kita orang alihkan meja pergi ke tepi sikit. Kiranya kita makan dekat area tepi macam tu lah. Aku nak buka lah sliding door tu. Aku pun cari kunci, tak ada. Rupa-rupanya dia hanya disendalkan oleh kayu sahaja. Sebatang kayu yang besar dan panjang. Kalau korang biasa tengok nenek kebayan bawa kayu, ya, itulah kayunya. Aku ni pun angkatlah kayu tu, sandarkan dekat tepi, buka sliding door. Okay. Lepas tu tengah nak buka sliding door tu, kita orang pun macam ambil lah angin dekat area atas rumah tu je, sebab akan ada tangga kecil lah nak tengok jalan depan tu. Jalan depan tu pun memang dah jumpa dah jalan lorong yang aku cakap kecil tu. Okay. So ada seorang pakcik lalu. Pakcik ni lalu, dia bawa motor. Tiba-tiba dia berhenti macam emergency macam tu. Aku pun macam pahal pakcik ni. Dia tengok atas rumah. Dia tengok dekat atas atap rumah kita orang. Member aku pun duduklah, hai pakcik macam tu. Pakcik tu tak dengar. Pakcik tu tak nampak pun kita orang. Aku dengan member aku Hanafi, kita orang pandang sesama sendiri. Kita macam kau nampak tak pakcik tu, dia tak tengok kita, dia tengok apa? Member aku ni pun turun daripada rumah tu, tengok dekat atas rumah, tak ada apa-apa pun. Tapi memang kita orang macam agak terkejut lah sebab pakcik tu tak nampak kita orang.